Belanda dah macam Belanda dapat tanah. Pernah dengar orang tua-tua cakap macam tu? Tempat ni dulu pusat penjajah. Dulu tempat paksa orang kerja. Sekarang orang beratur beli kopi. Kota Tua pusat kuasa penjajahan Belanda. Kan? Peliknya, suasana dia macam Melaka. Melaka, Batavia, dua kota yang dijajah, kolonial yang sama. Sama arkitek, sama sistem. Yang beza cuma nama tanah yang diorang rampas. 1641, Belanda masuk Melaka. Tapi Batavia awal lagi. Yang sama, dua-dua dijadikan pusat kawalan. Kutip cukai, tunjuk kuasa, jajah tanah dan jajah bangsa. Indonesia tak merdeka atas perundingan. 1945, Soekarno isytihar merdeka. Belanda cuba rampas. Apa jadi? Rakyat Indonesia angkat senjata. Sebab tu Indonesia merdeka dulu sebelum kita. Kita selalu bangga dengan bangunan lama. Tapi jarang kita tanya, siapa yang bina? Siapa yang berdarah?